malu berkilat. Daripada jauh dah tahu lah tu haji datang lah. Sebab apa? Dia punya kepala berkilat, kena cahaya matahari tu terpantul. Muda ribu umur 40. Sebab apa? Jadi dia pun malu, dia pun dah pilih pakai rambut palsu. Jadi biasanya orang lelaki dia tak ada lah perbuatan jarang lah yang menyambung rambut. Tapi mereka ini biasanya memakai rambut palsu ataupun bekerja sebagai penyambung rambut. Kalau hari ini salon-salon, kadang-kadang ada salon tadi yang pekerjanya wanita, dan ada juga salon tadi dia untuk wanita tapi pekerjanya lelaki lembut. Kita dah ingat bila perempuan ingat bila lelaki lembut, oh ni sama lah macam kami. Makna mereka ni bukan ajnabi lah sebab dia lembut. Tak, lelaki tak kira lah keras ke lembut ke, maka dia tetap ajnabi bagi semua wanita selain daripada mahram dia. Sebab hari ni ada orang perempuan dengan lelaki biasa yang maskulin ni dia jaga, tapi dengan lelaki-lelaki lembut dia tak jaga pula pergaulan dia, bertepuk-tepuk, bertampar-tampar, bersentuh-sentuh, bergelak ketawa. Sebenarnya hukum sama je, tidak ada beza antara lelaki lembut ataupun yang tak lembut tadi. Jadi itu bagi lelaki, maka tetap juga hukumnya adalah haram. Rasulullah SAW telah memberatkan hukum kepada orang yang cuba membuat penipuan, sehingga dilarang kepada orang yang gugur rambutnya kerana penyakit. Jadi nak cerita beratnya hukum perbuatan menyambung rambut, memakai rambut palsu dan sebagainya. Hatta orang yang ada masalah rambut gugur pun Nabi larang buat perbuatan tersebut. Tapi kalau dia buat rawatan macam saya sebut tadi, makna kita masukkan ubat vitamin dan sebagainya untuk suburkan balik, itu tak apa. Hari ini pun ada lah, maknanya dipanggil rawatan-rawatan untuk menyuburkan semula kulit kepala, untuk melebatkan kembali rambut lagi dengan rawatan-rawatan perubatan, itu dibolehkan. Yang tak boleh kita sebut menanam rambut, menyambung rambut ataupun memakai rambut palsu. Itu yang tak dibenarkan. Hatta orang yang ada penyakit rambut gugur, maka dia ambil lah pendekatan pergi buat rawatan kulit kepala. Jangan dia pakai rambut palsu, jangan dia sambung rambut ataupun dia tanam rambut. Itu salah, itu dilarang. Mereka tidak dibenarkan menyambung rambut dengan rambut palsu, meskipun dia akan menjadi pengantin yang akan melangsungkan perkahwinan dengan pengantin perempuan. Orang lelaki yang ada masalah gugur yang teruk, botak, kadang-kadang umur 20 pun ada yang berlaku macam tu. Kadang-kadang dia masalah mungkin keturunan, mungkin tak kena pada anak, kadang-kadang ayah dia okey, tok wan dia. Jadi dia sampai kat dia bawa dia punya tok wan punya panggil apa? Bukan keturunan, dia panggil apa? Dia bawa dia punya tok wan dia punya penyakit tu kena kat dia. Kadang-kadang ayah okey, kena pada cucu. Kadang-kadang ayah cucu okey, kena pada cicit. Dia ikut tok wan. Jadi nasiblah. Jadi masalah keguguran. Hatta yang nak kahwin pun, kalau ada masalah rambut gugur, malu dan sebagainya, nak pakai rambut palsu pun dilarang. Tapi sebenarnya rambut gugur botak ni dia bukan satu bentuk perkara yang menjatuhkan maruah pun, melainkan dia hanyalah persepsi. Kadang-kadang kita rasa benda tu macam memalukan, tapi orang tak pandang benda tu memalukan. Kita je dia rasa benda tu memalukan. Samalah macam perceraian. Orang kita kadang-kadang, anak-anak kita, pelajar-pelajar sekolah, bila mak ayah bercerai, dia orang malu nak sebut mak ayah bercerai. Sebab apa? Persepsi tu dibawa oleh manusia. Sedangkan perceraian ni bukan benda yang memalukan. Dia bukanlah suatu aib di dalam Islam. Kerana perceraian ini salah satu jalan keluar, jalan penyelesaian bagi perkahwinan yang tidak ada lagi. Kita kata jalan untuk diselamatkan, dah tak jumpa, dah buntu, dah macam-macam buat. Maka solusinya adalah perceraian, dibenarkan. Bahkan ada sahabat yang bercerai pun, sahabat yang mulia radhiyallahu anhum pun ada yang bercerai, itu biasa. Tapi bila sampai pada masyarakat kita, bila cerai, dia rasa malu nak cerita. Dia rasa itu satu bentuk aib. Nampak tak? Sama juga di sisi masyarakat kita, dia jadi aib bila mana wanita meminang lelaki. Jadi aib. Siap ada lagi pepatah, perigi mencari timba, malu lah, tak nak lah. Tak, tuan-tuan. Bahkan wanita yang baik, mereka akan mencari lelaki-lelaki yang soleh untuk dijadikan suami, tak ada masalah. Maka zaman Nabi ada seorang wanita yang
mengoffer diri kepada Rasulullah, offer pada Rasulullah. Tetapi sebab Rasulullah, perkahwinan Rasulullah ni atas dasar wahyu, jadi Rasulullah tolak. Lalu sahabat tadi kata, ya Rasulullah, kau berikanlah wanita itu, mana pinangkanlah dia untuk aku. Tapi puan tu nak Rasulullah, tapi Rasulullah tolak, menunjukkan bahawa satu bentuk perkara yang tak bukan satu yang aib. Maka dia adalah satu bentuk kemuliaan. Sekiranya perbuatan itu tujuan dia adalah untuk mencari lelaki-lelaki yang soleh, yang boleh membimbing kehidupannya. Tapi bila sampai pada kita, masyarakat Melayu, orang tua kita dipandang benda tu aib. Sebab tu saya kata, kadang-kadang benda tu tak aib, tapi persepsi kita tu anggap dia satu yang aib. Akhirnya apa kita buat? Kita ambil pendekatan, buat benda yang dilarang. Macam tadi, rambut gugur, tak ada masalah lah hari ni. Orang tak pandang sangat rambut, orang pandang duit lagi ni. Orang pandang pangkat kan, orang pandang kekayaan, tak ada masalah lah, tak perlu nak rasa aib dan sebagainya. Tapi kita pula tiba-tiba duk rasa macam orang pandang, kita tengok padahal tak ada apa pun. Akhirnya kita ambil pendekatan, buat benda yang dilarang. Nampak? Jadi Rasulullah larang perbuatan menyambung rambut, pakai rambut palsu dan seumpamanya, hatta bagi pengantin sekalipun. Pengantin sekalipun. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari daripada Aisyah radhiyallahu anha, ada seorang wanita dari kaum Ansar yang mahu dikahwinkan, akan tetapi dia mengalami masalah keguguran rambut. Mereka bercadang untuk menyambung rambutnya dengan rambut yang lain. Lalu mereka datang bertemu dengan Rasulullah SAW untuk bertanya tentang perkara itu. Maka Rasulullah SAW bersabda, La'anallahu al-wasilah wal-mustawsilah. Maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala melaknat wanita yang menyambung rambut dan yang diminta untuk menyambungkan rambut. Nampak? Dalam hadis ni, pengantin, bakal pengantin ada masalah keguguran, dia terus ambil pendekatan nak sambung rambut. Sebab apa? Ini adalah perkara biasa yang berlaku pada zaman jahiliyah, dan hari ini perkara ini kembali berlaku, bahkan lebih moden lagi dengan cara-cara yang berbeza. Maka tetap Rasulullah bila ditanya, Rasulullah tetap jawapan tegas yang sama. Sebab apa? Rasulullah tak nak buka pintu kerosakan tadi. Sebab kalau dibenarkan, maka ramai orang akan mengambil atau menjadikan dia sebagai alasan untuk melakukan benda yang dilarang ini. Selagi tak mendatangkan mudarat, maka tak dibenarkan. Yang dibenarkan bila mendatangkan mudarat, menjejaskan kesihatan dan sebagainya, maka barulah dibolehkan melakukan benda yang dilarang tadi. Sekarang dia bukan satu bentuk darurat, dia hanya lebih kepada persepsi sahaja. Allah. Di samping itu, menyambung rambut dengan rambut yang lain adalah perbuatan berbentuk pemalsuan. Termasuk penyambungan rambut yang diharamkan ialah mengenakan wig, iaitu rambut palsu seperti yang diamalkan pada masa kini. Jadi sebab apa Islam larang, dilaknat perbuatan ini? Kerana menyambung rambut termasuk dalam satu bentuk pemalsuan, makna kita menipu pandangan orang lain. Seolah-olah kita nak tipu orang lain. Bila tengok orang kata, cantiknya rambut dia, padahal rambut palsu. Hakikatnya rambut dia gugur, bukan gugur lah, mungkin rambut dia jarang, rambut tak terurus kan, contoh. Tapi sebab pakai rambut palsu, maka ramai orang tertipu. Tertipu dengan kecantikan dia, tertipu dengan penampilan. Maka apa Nabi sebut dalam hadis yang lain, Man ghasyana falaysa minna. Sesiapa yang menipu kami, maka dia bukan termasuk daripada golongan kami. Perbuatan menipu ni dilarang, dipanggil ghush. Kalau percakapan, dia panggil al-kadhib, nipu dengan lidah. Tetapi ghush ni menipu dalam bentuk perbuatan. Dia tak cakap apa pun, tapi dia pakai rambut palsu. Jadi orang percaya tu rambut dia, tipu lah tu. Sedangkan tu satu bentuk pemalsuan. Itu antara sebab dilarang tadi. Maka begitu juga pada hari ini, kata Tuan Pengarah, pemakaian rambut palsu yang menjadi trend pada masa kini, yang banyak dilakukan oleh manusia, termasuk segelintir umat Islam kita. Wala'iyazbillah. Daripada Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha berkata,
Seorang wanita datang menemui Nabi SAW seraya berkata, "Hai Rasulullah, putriku telah terkena penyakit campak sehingga gugur rambutnya dan aku hendak mengahwinkannya. Bolehkah aku menyambungkan rambutnya dengan rambut palsu?" Nabi SAW menjawab, "Allah melaknat wanita yang menyambung rambut dan yang meminta disambungkan rambutnya dengan rambut yang lain." Tetap jawapan Nabi sama, cuma ni riwayat lain. Wanita tadi ada masalah gugur rambut, minta nak sambung rambut. Jadi bila disambung, apa berlaku tuan-tuan? Dia menipu bakal suami dia. Ui, cantiknya. Kan nampak pada mak mentua tengok bakal mentua, tengok cantiknya bakal menantu aku. Bakal suami tak boleh tengok lah rambut aurat. Mana mak mentua tadi, seronok balik cerita ke orang kampung ni, bakal menantu aku ni rambut berkilat hitam, licin. Kalau sikat rambut tu letak zuf, turun, tak adalah sangkut-sangkut. Kalau rambut aku ni sikat kerat, sangkut kan. Seronok dia. Cerita ke anak dia macam tu, seronok. Kahwin-kahwin kantoi rambut palsu, tuan-tuan. Allah lagi teruk pada rambut mak dia. Kan? Maka apa yang berlaku? Telah berlaku satu bentuk penipuan. Nampak? Jadi Rasulullah biar kita ni jadi diri kita yang seadanya. Biar orang terima apa yang ada pada kita, kelebihan ataupun kekurangan, terima seadanya. Sebab apa? Perkahwinan ni tujuannya nak hidup bersama. Setakat tipu mula-mula tu mungkin dah nampak cantik, dah lama-lama bila dah kantoi, habis. Jadi kahwin kalau kerana kecantikan, dia tak lama. Tapi kalau kahwin tadi kerana agama, maka dia akan lebihlah bertahan dan berkekalan. Itu antara sebab kenapa Islam melarang perbuatan menyambung rambut hatta bagi bakal pengantin sekalipun, kerana adanya unsur pemalsuan dan penipuan di situ. Semua hadis mengenai perkara ini terdapat di dalam Sahih Bukhari dalam bab menyambung rambut. Ini kata tuan pengarang, mana kalau kita nak tengok hadis-hadis tentang laknat, tentang larangan ini, semua ada dalam kitab Sahih Bukhari pada bab larangan menyambung rambut. Daripada Sa'id bin Al-Musayyib katanya, Muawiyah bin Abu Sufyan pernah datang ke kota Madinah pada kali terakhir. Lalu dia bangun memberi ucapan kepada kami. Dia kemudian mengeluarkan seikat rambut seraya berkata, "Aku tidak fikir ada orang yang mahu melakukan ini selain daripada kaum Yahudi sahaja. Sesungguhnya Nabi SAW telah menamakan benda ini suatu penipuan, iaitu sesiapa yang menyambungkan rambutnya." Jadi Sa'id bin Musayyib ni daripada golongan tabi'in. Jadi dia tak pernah bertemu Rasulullah, tapi dia pernah bertemu sahabat, iaitu Muawiyah bin Sufyan radhiyallahu anhu. Muawiyah bin Sufyan ni kalau golongan Syiah cukup benci, mereka celah ni. Sedangkan Muawiyah termasuk daripada sahabat. Jadi kita ahli sunnah wal jamaah, semua sahabat kita doakan dengan redha. Adapun kesalahan-kesalahan sedikit yang dilakukan oleh para sahabat itu, maka ianya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah sendiri telah mengiktiraf para sahabat. Jadi siapa kita untuk mencela para sahabat? Kesilapan yang berlaku itulah mungkin masih dalam ruang lingkup ijtihad. Sebagaimana peperangan yang berlaku sesama umat Islam di antara kelompok Ali dan juga kelompok Aisyah. Sama sahabat berperang, tetapi peperangan tadi berlaku dengan sebab ada puak ketiga, iaitu golongan dipanggil Namam, yang dipanggil apa? Talab dongka, ataupun geng-geng pengadu domba yang melaga-lagakan masalah. Jadi kita tak memihak mana-mana sahabat, semua sahabat tadi kita muliakan. Tapi golongan Syiah mereka mengkafirkan. Bahkan Sufyan ni antara yang Muawiyah bin Sufyan ni antara yang cukup dibenci oleh golongan Syiah, sebagaimana juga 3 Khalifah Ar-Rasyidin yang lain. Jadi Muawiyah nak ajar pada umat Islam, dia nak bagi nampak. Orang kata tadi dia keluarkan rambut, dia tunjuk rambut palsu tu yang dipotong, diikat, dia tunjuk supaya lebih memberi kesan kepada hati-hati orang yang melihatnya. Tunjuk ini, rambut ni, dia kata tidak, aku fikir tidak ada orang yang mahu melakukan ini kecuali orang-orang Yahudi.
Nak bagi umat Islam berfikir bahawa perbuatan ini bukan daripada perbuatan Islam. Ini adalah perbuatan yang menyerupai golongan yang Yahudi. Iaitu apa dia? Yang dimaksudkan oleh Muawiyah, dia kata iaitu perbuatan menyambung rambut, supaya memberi faham kepada umat Islam tentang perkara tersebut. Itu kaedah. Jadi dalam riwayat yang lain pula, Muawiyah bertanya kepada penduduk di Madinah, di mana para ulama kamu? Aku pernah mendengar Rasulullah SAW melarang melakukan begini. Seraya baginda Rasulullah SAW bersabda, Innama halakat Banu Israel hina takhadha hadhihi nisa'uhum. Maksudnya sesungguhnya golongan Bani Israel yang sebelum daripada kamu telah binasa apabila golongan wanita mereka memakai seperti ini. Hadis riwayat Imam Bukhari. Maka dalam hadis ini Muawiyah meriwayatkan bahawa antara sebab kenapa Bani Israel ini Allah binasakan, salah satunya punca mereka ini mengamalkan memakai ataupun perbuatan menyambung rambut menjadi kebiasaan bagi wanita mereka. Kalau kita terbaca dalam berkenaan dengan sejarah Bani Israel ini, banyaklah perbuatan-perbuatan mereka yang menyebabkan mereka dilaknat ni. Bukan sekadar ini salah satu saja. Belum lagi perbuatan mereka itu membunuh para nabi dan rasul, mengingkari kita kata mukjizat yang ditunjukkan depan mata mereka pun mereka boleh ingkar. Contohnya dalam kisah bila mana berlaku pembunuhan dalam kalangan Bani Israel, seorang lelaki tua yang panjang umurnya. Kalau dalam riwayat Israiliyat tu, lelaki tua ni payah nak mati, panjang umur, harta banyak, tapi tak mati-mati. Jadi anak-anak saudara dia berpakat membunuhnya untuk mendapatkan harta dia. Ada juga dalam riwayat Israiliyat sebut yang membunuhnya itu adalah saudara kandung dia, sebab nak dapatkan harta. Jadi bila berlaku pembunuhan ini, maka bawa pada Nabi Musa AS, minta Nabi Musa supaya selesaikan, sebab tak tahu siapa pembunuh ni. Maka Nabi Musa pun berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah perintahkan supaya Bani Israel menyembelih seekor lembu betina Baqarah. Sebab tu dalam surah Baqarah dinamakan Baqarah tu diambil pada kisah ini. Lalu apa berlaku? Mereka mencarilah. Dan sebelum nak cari lembu tadi, banyak songehnya Bani Israel ni. Allah suruh sembelih lembu betina. Mereka tanya lembu betina yang macam mana. Bila tanya banyak ni, Allah tambah lagi, yang tak terlalu muda, yang tak terlalu tua, la faridun wala bikrun, awanu baina dzalik, pertengahan antara tua dan muda. Lepas dah cakap bagi tahu itu, tak buat lagi, tanya pula. Lepas tu warna apa pula? Nampak ni perangai Bani Israel, banyak tanya. Perintah tu bukannya daripada orang biasa, perintah daripada Allah yang Nabi Musa sampaikan, pun mereka masih banyak bertanya. Nak ceritanya Bani Israel ni satu bangsa yang cukup keras kepala. Tanya warna, kenalah. Ma launuha qala innahu baqaratun safra abhara. Sesungguhnya lembu tadi yang dimaksudkan tadi warnanya adalah safra, kekuning-kuningan. La faqi'un launuha tasurrun nadhirin, yang mana tidak bercampur dengan warna yang lain, kuning semata-mata. Mampu nak cari lembu yang tak ada warna lain, kuning semata-mata, tak ada warna hitam tompok ke warna putih ke, tak ada. Tanya lagi. Lepas itu tanya lagi, Allah jawab lagi, lembu yang macam mana? Lembu yang tak pernah digunakan untuk membaca. Maknanya lembu ni hanya duduk saja, tidur je. Maksudnya lembu liar. Dan sebahagian ulama dia kata maksud lembu ni adalah lembu liar, iaitu bukan lembu biasa yang kita pelihara, tetapi lembu liar. Boleh jadi dengan makna seladang, wallahu a'lam. Itu pandangan ulama. Nak cerita tu pada Israel, bila dah jumpa lembu yang mereka nak sembelih tu, maka terpaksa membayar dengan nilai yang cukup mahal. Sebahagian riwayat sebut timbangan emas seberat lembu itu. Padan muka, banyak tanya-tanya. Bila dah dapat tadi, ada riwayat sebut 40 tahun mereka cari lembu tadi baru dapat. Nak ceritanya satu bentuk hukuman Allah pada mereka dengan sebab sifat angkuh dan sifat keras kepala. Bila dah dapat tadi, Allah suruh sembelih dan ambil sebahagian daging lembu tersebut, pukul pada kubur lelaki yang mati tadi yang lama tu lah. Pukul. Bila pukul saja berlaku, bangunlah lelaki tadi daripada kuburnya, hidup kembali. Dan ditanya kepada lelaki tadi, siapa yang telah membunuhmu? Maka dia kata, yang telah membunuhku, dalam sebahagian riwayat sebut anak-anak saudaraku, dan riwayat dia sebut saudara-saudara lelaki.
Sebut dah tu, kantoi dah, tahu dah siapa pembunuhnya. Allah dah tunjukkan jelas depan mata. Pun mereka masih kata lelaki tersebut berdusta. Lelaki tadi bila dibangkitkan semula, dia bagi tahu siapa pembunuh, dia mati semula. Itu Allah nak tunjuk kekuasaan. Dan dalam ayat itu juga nak cerita tentang adanya kebangkitan. Maknanya selepas daripada mati. Nanti kita semua dah mati, akan dibangkitkan semula. Perkara tersebut mudah bagi Allah SWT. Pun masih mereka ingkar, tuan-tuan, depan mata pun masih ingkar. Sebab itu kita kata Bani Israel ini satu kaum yang cukup keras kepala, kaum yang cukup kufur dan ingkar pada Allah. Ada yang beriman tapi sedikit. Itu baru dua kisah, tuan. Kalau nak bawa tentang cerita Bani Israel, paling banyak dalam Quran ini Bani Israel. Sebab itulah dalam hadis ini apa kata Nabi? Sesungguhnya telah binasa Bani Israel, yakni kaum terdahulu daripada kamu, disebabkan wanita-wanita mereka itu melakukan ini, yakni menyambungkan rambut. Itu Muawiyah sebut peringatan kepada orang Islam, termasuk kita hari ini lah. Hadis ni bukan hanya untuk orang zaman tu, bahkan hingga kiamat. Rasulullah SAW menamakan perbuatan ini sebagai berdosa, membuktikan kepada hikmah pengharamannya kerana dia merupakan penipuan dan mengaburi pandangan orang. Jadi sebab apa haram, sebab apa berdosa? Kerana adanya unsur menipu, unsur mengaburi pandangan orang. Kita menipu orang walaupun tetap cakap, tapi orang tertipu dengan perbuatan kita. Maka Islam tak nak benda. Islam nak jaga keharmonian. Kalaulah dibenarkan perkara begini, maka akan berlakulah banyak kerosakan, perkahwinan, perceraian dan sebagainya. Sebab apa? Lepas kahwin kan ni bubur sebenar Allah kan. Masa sebelum kahwin punya nampak cantik, lepas kahwin baru tahu. Suaminya belum kahwin nampak muda sematnya, bila dah kahwin Allah ini muka sebenar dia bila buang rambut tadi. Contoh. Jadi akan berlaku banyak kerosakan, perceraian dan sebagainya, huru-hara dalam masyarakat. Maka itu hikmah kenapa Nabi melarang tadi. Islam sendiri memang benci perbuatan menipu serta menyuci tangan daripada orang yang menipu dalam semua permuamalahannya, sama ada material atau moral. Jadi Islam cukup benci dengan perbuatan menipu ni, sama dalam bentuk perkataan ataupun perbuatan. Sebab itu Islam tak membenarkan sebarang bentuk penipuan dalam muamalat. Bahkan dalam muamalat jual beli, penipuan ini menyebabkan jual beli tadi dilarang. Rasulullah tak benar kan? Cuma ada dalam Islam dia tak panggil penipu. Dia ada satu istilah saya tak ingat, yang dibenarkan dalam Islam dengan tujuan untuk mendamaikan dua pihak yang berbalah. Contoh dua pihak yang berbalah tak baik-baik, jumpa bergaduh masa pukul, bergaduh, jumpa bergaduh dulu baik, lepas tu tak kena macam mana dah, terus bergaduh masa pukul. Kita ni tak tahulah cari jalan macam mana nak damaikan mereka. Kita pun akhirnya jumpa dengan si A, kita cerita bahawa si B ni sebenarnya dia sayang kat kau, cuma dia malu nak minta maaf. Kita pun cerita supaya si A ni lembut hati dengan si B. Padahal B tak pernah ada perasaan itu. Kita pergi pula pada B, kita cerita pula yang A ni selalu puji dia kat belakang, walaupun kat depan nampak macam mengutuk dan sebagainya, tapi sebenarnya dia sayang dengan kau. Dia nak baik kembali hubungan sebagaimana sebelum ini, dengan harapan apa dia? Supaya A dengan B berdamai semula. Boleh tak? Itu dibenarkan. Cuma dia tak dinamakan sebagai menipu dalam Islam. Dia ada istilah di sini yang disebut dalam hadis. Jadi maknanya baik buruk dalam Islam ini, apa yang kita nampak baik buruk itu bergantung pada apa yang dipandang baik oleh agama. Buruk itu apa yang dipandang buruk oleh agama. Dia tak boleh baik itu berdasarkan logik kita, buruk pun berdasarkan logik manusia, tak diterima. Jadi baik buruk mesti berdasarkan persepsi agama. Itu pegangan ahli sunnah wal jamaah. Kerana ada kumpulan yang mereka menganggap benda yang baik adalah apa yang baik pada akal, buruk adalah apa yang baik buruk pada akal. Sebab tu golongan Mu'tazilah, mereka menganggap semua bentuk penipuan adalah dilarang. Walaupun ada hadis mengecualikan, mereka tolak hadis itu. Sebab apa? Mereka anggap benda ni buruk pada sisi akal. Begitu juga benda yang syarak kata baik tapi mereka benda yang syarak kata buruk tapi mereka anggap baik pada akal, maka mereka terima. Sebab itu golongan Mu'tazilah termasuk daripada kumpulan-kumpulan yang
yang sesat, kerana mengutamakan akal lebih daripada syarak ataupun nas. Kita berhenti seketika, beri laluan pada azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat, hayya 'alas salat. حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Rasulullah SAW bersabda, "Man ghashana falaysa minna." Ini hadis yang saya sebut tadi, iaitu sesiapa yang menipu kami, maka dia bukanlah dari golongan kami. Bukan makna dia keluar dari Islam, tak, tetapi dia tidak mengikut jalan yang dibawa oleh Nabi. Ini bukan termasuk daripada apa yang diajarkan oleh Nabi. Itu makna laisa minna. Bukan maknanya dinafikan dia itu daripada umat baginda, bukan makna dia itu dinafikan daripada Islam, tetapi menunjukkan dia tidak mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi. Dia tidak mengikuti cara hidup Islam yang diajarkan oleh Nabi. Maknanya apa? Segala bentuk penipuan itu dilarang, kecuali ada dalil yang membenarkan, maka dia termasuk daripada perkara khusus yang dikecualikan. Itu kaedah dia. Al-Khattabi berkata, sebab adanya ancaman yang berat terhadap perbuatan-perbuatan seperti ini kerana terkandung di dalamnya bentuk-bentuk penipuan. Kata Imam Al-Khattabi, sebab apa dilarang? Sebab apa dilaknat? Sebab apa berdosa? Kerana perbuatan-perbuatan menyambung rambut, memakai rambut palsu dan seumpamanya. Perbuatan ini terkandung padanya bentuk-bentuk penipuan, bentuk-bentuk pemalsuan. Kalaulah Islam membenarkan hal ini, sudah tentu ianya akan menarik kepada bolehnya melakukan perbuatan menipu yang lain
seperti mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang diterangkan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud. Jadi kata Al-Khattabi, kalaulah kita kata perbuatan menyambung rambut dibenarkan dalam Islam, maka hal ini akan dijadikan sebagai hujah dan alasan untuk apa dia? Mengharuskan banyak lagi bentuk-bentuk penipuan yang lain. Kalau rambut boleh sambung, Islam kata boleh, boleh lah. Bedah hidung, mancungkan hidung, bedah mulut bagi comel sikit, bibir tu nampak seksi sikit kan. Contoh, telinga tu capang sangat, potong sikit, buang bentuk bagi comel sikit kan. Nampak dia akan bawa kepada banyak lagi penipuan-penipuan yang lain. Maka sebab itu Islam tutup terus pintu-pintu kerosakan dengan dilarang. Maka bila begitu tak boleh dah nak mencari alasan ataupun nak mengkiaskan kepada bentuk-bentuk penipuan yang lain. Itu hikmah. Sebab itu kita kata prinsip Islam dia bukan prinsip merawat, dia adalah prinsip mencegah. Sama. Kita kalau yang terbaik nak jadikan masyarakat kita ini baik, masyarakat yang berakhlak, bertamadun, maka kena guna pendekatan mencegah, bukan merawat. Bukan tunggu semua dah isap dadah, tubuhkan banyak-banyak pusat rawatan kepada penagih-penagih dadah. Tak guna dah tuan-tuan. Kita kena cegah daripada awal supaya remaja-remaja kita tidak terjebak dengan dadah. Dengan cara macam mana? Beri kepada mereka ini kehidupan beragama. Itu cara dia. Itu dia panggil prinsip mencegah. Kerana prinsip merawat dia adalah suatu perkara yang dah terlambat. Susahlah. Kalau berjaya pun hanya sebahagian kecil. Sebab itu prinsip Islam adalah mencegah. Apa yang diterangkan dalam hadis-hadis Nabi SAW dalam hal menyambung rambut, iaitu dengan rambut asli ataupun sintetik yang menampakkan maksud dari pemalsuan. Jadi maksud haram yang disebutkan dalam hadis tadi, mana kita fahamlah bahawa perbuatan menyambung rambut itu tak kiralah sama ada dengan rambut asli, mana dia ambil rambut orang lain sambung pada dia, ataupun rambut sintetik yang dibuat dengan bahan tertentu yang nampak 100% macam rambut. Orang tengok, orang tak tahu, orang ingat itu adalah rambut, sedangkan dia bahan lain. Maka juga hukumnya adalah dilarang dan dilaknat. Tetapi jika wanita atau lelaki yang menyambungkan rambut dengan yang selain daripada rambut ataupun bahan-bahan rambut sintetik, mana diguna bahan, contohnya sambung dengan kain perca, ambil kain ikat buat bentuk-bentuk rebel ke, tak ada masalah. Itu boleh. Kerana orang tengok, itu bukan rambut. Tak ada lagi orang tengok rebel kata, rambut ni macam tu. Tak betul. Jadi ada tak di situ satu bentuk pemalsuan? Tak ada. Ada tak di satu bentuk menipu pandangan orang lain? Tak ada. Sebab apa? Orang tahu itu bukan rambut. Ribbon ke, kain perca ke, dia buat bentuk macam-macam kan. Nampak jadi macam dia panggil Barbie ke apa ke. Buat, yang penting bukan rambut, maka boleh. Ataupun digunakan benang atau yang seumpamanya, itu tidaklah termasuk dalam larangan. Maknanya kalau dia sambung rambut tadi dengan bahan-bahan yang bukan rambut, kain dan sebagainya, dia buat bentuk nak bagi cantik kan. Hari ni ada juga orang beli yang macam warna macam-macam tu, yang macam badut pakai tu kan. Itu orang tahu bukan rambut, dia pakai, boleh tak? Tak ada masalah. Itu di sisi pandangan Imam Ahmad. Dia kata tak ada masalah. Kerana apa? Tidak ada unsur pemalsuan dan menipu pandangan orang. Yang tak boleh bila rambut ataupun rambut sintetik, sehingga orang tertipu dan menyangka itu adalah rambut sebenar. Dan yang terakhir, Sa'id bin Jubair berkata, la ba'sa bil qaramin. Tidak mengapa kamu memakai benang. Maknanya boleh sambung rambut dengan benang. Sebab apa? Orang tak tertipu. Orang tahu tu bukan rambut. Dia punya material pun lain, dia punya bentuk pun lain, warna pun mungkin pun warna dia tak sama dengan warna rambut. Maksudnya jika benang dari sutra atau bulu yang dibuat seperti cemara untuk disambungkan oleh kaum wanita kepada rambutnya, maka dalam hal seperti ini Imam Ahmad membenarkan penyambungan seperti itu. Ini kita sebut tadi lah. Maknanya kalau dia tidak membawa kepada orang tertipu dengan apa yang dibuat tadi, maka tak ada masalah. Maknanya kita faham selain daripada rambut ataupun rambut sintetik, boleh lah kain, benang, apa sahaja yang
tidak membawa kepada orang terpedaya dengan penampilan ataupun rambut tersebut. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita akan sambung lagi pada pertemuan akan datang berkenaan dengan perhiasan yang seterusnya, masih dalam bab berhias di dalam Islam. Moga-moga apa yang kita bincangkan pada malam ini bermanfaat buat diri saya, tuan-tuan dan puan-puan semua. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, kekurangan dan kelemahan daripada diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada soalan? Silakan. Silakan. Aziz. Jika tipu tadi Ustaz, tipu benda yang baik betul lah kan. Dia nak bayar zakat, dia kata orang tanya, siapa bagi zakat ni? Dia kata, ada orang lah bagi itu. Dia tak cakap dia bagi zakat, dia tipu lah. Dia kata, awak bagi bukan orang bagi. Dia tak nak jadi riak ke apa ke, ataupun sedekah itu lah. Boleh ataupun tidak? Tak boleh. Ini sebab apa? Ini kita sebut ni persepsi. Kita duk rasa takut kalau kita sebut macam tu orang akan anggap kita riak. Tak, itu persepsi je tu. Maka tak boleh kita kerana anggap benda itu orang akan anggap kita. Persepsi dia bagi kita akan sangka orang kata nanti aku riak lah, baik aku cakap orang lain. Maka tak boleh tu. Tapi kalau kita kata ada orang bagi, umum je, ada orang bagi. Lepas tu dia tanya lagi siapa bagi? Ada lah. Sampai itu je okey. Sebab apa? Itu makna bukan menipu, tetapi tak menjelaskan. Tapi kalau kita kata no, Ahmad yang bagi, padahal kita bagi, kita sebut dia yang bagi, itu menipu. Walaupun dengan tujuan nak elak daripada riak, maka dilarang. Kenapa? Itu kita panggil tidak ada masalah. Bahkan ia hanya persepsi kita yang menganggap orang anggap kita riak. Sedangkan dalam Islam membenarkan bersedekah sama ada secara terang-terangan ataupun secara sembunyi-sembunyi. Tiba-tiba kita duk rasa kalau bagi secara terangan akan timbul riak. Maka itu hanya persepsi kita. Jangan kerana persepsi kita buat benda yang dilarang. Maka tak boleh. Allah. Kata Ustaz, saya bayar zakat maka seminggu ni lah. Tapi saya tulis resit nama anak saya. Maksud kita bagi zakat, kita tulis nama anak. Masa saya bagi zakat, saya lah. Tapi bila dapat resit nanti dekat jabatan, saya kata tulis nama anak ni. Tujuan dia kita nak elakkan dia daripada kena cukai. Betul tak? Itu. Contoh kan? Contoh. Maka tak ada masalah. Tak ada masalah. Sebab yang zakat dalam bab zakat tu, niat yang sebenarnya patut pada niat. Tulis nama siapa-siapa tu ikutlah. Ini tadi kita memang menipu terus. Kita kata dia yang bagi, bukan aku. Sekarang ni dalam bab ni kita tak kata apa kata anak kita bayar zakat. Kita cuma letak nama dia. Kita niat tadi memang kita yang bayar. Kita letak nama dia tu hanya sebagai tujuan untuk nak elakkan daripada cukai. Boleh ataupun tidak? Dari segi hukum undang-undang tak boleh. Dari segi hukum Islam boleh sebenarnya. Kalau cukai tadi termasuk daripada cukai yang dibenarkan oleh Islam, maka tak boleh juga, kerana dianggap sebagai menipu. Tapi kalau cukai tadi atas dasar cukai yang dilarang dari Islam, dan kita anggap tidak ada keperluan untuk kita bayar cukai tadi. Kerana apa? Mungkin wang cukai ini digunakan untuk perkara-perkara menindas Islam dan sebagainya, maka dibenarkan. Cuma dalam hal ini seeloknya elakkan tuan-tuan. Seeloknya elakkan. Sebab kita takut dalam bab perkara-perkara dilarang ni kita termasuk dalam benda tu. Jadi dalam bab ni pun yang terbaiknya wallahu alam elakkan, kerana khawatir termasuk juga di dalam perbuatan menipu. Allah alam. Macam lelaki yang perempuan yang pakai makeup ni, Yang pakai makeup, supaya nampak cantik macam tu, adakah itu menipu juga? Jadi kita dah sebut tadi, kalau makeup, maka di sisi Imam Nawawi sebarang bentuk makeup, mencantik, memerahkan pipi, melentikkan bulu mata dan sebagainya, maka dilarang. Tetapi di sisi Imam Ahmad, kita dah sebut pada pertemuan lalu, maka dia mengharuskan selagi mana tidak ada nas yang melarang. Kerana nas yang melarang hanya sebut tentang larangan mencukur bulu kening, larangan menyambung rambut, larangan mengasah gigi dan menjarangkan gigi. Maka itu yang ada nas. Maka perkara-perkara yang tidak ada nas, kita dah sebut, maka hukum asalnya adalah harus. Namun dia boleh berubah hukum harus menjadi haram bila mana membawa kepada bentuk tabarruj, berlebih-lebihan dalam berhias. Boleh menyebabkan orang yang melihat akan timbulnya syahwat pun tak boleh juga. Maknanya apa? Dalam bab makeup dan sebagainya boleh jadi hukum harus pada asal, boleh jadi hukumnya makruh, dan boleh jadi hukumnya haram. Tengok kepada bagaimana cara makeup tersebut.
Tapi kita nak kata haram tak boleh sebab tidak ada nas yang melarang. Sebab itu saya sebut pada pertemuan lalu, dalam bab bulu-bulu ini ada nas yang membenarkan. Contohnya apa dia? Iaitu suruh supaya kita cukur bulu ketiak, cabut bulu ketiak ataupun cukur bulu hari-hari. Yang tu perintah suruh. Ada pula perintah yang larang, iaitu pada larang cukur bulu kening. Dan ada bulu-bulu yang tak ada perintah ataupun tak ada larangan. Bulu kaki, bulu dada, bulu tangan. Maka kaedah dia adalah harus. Sebab tu saya sebut dalam minggu lepas, hukum cukur bulu kaki bagi lelaki, hukum dia apa? Tak tahu kan? Ada yang kata haram kan? Tak, hukumnya adalah harus, kerana tidak ada nas. Maka dalam bab makeup sama. Cuma dia boleh jadi haram bila berlebih-lebihan dan bawa kepada unsur tabarruj. Dia boleh jadi makruh dan dia boleh jadi harus. Tak ada yang makeup boleh jadi hukum wajib. Tak ada lagi dah. Wallahu a'lam. Ada lagi soalan? Terima kasih. Kalau ada penyakit yang macam panam, Panam, sobak dia panggil. Putih tu kan? orang tu dia sengaja bagi lebar lagi, bagi putih muka dia, tu tangan putih. Jadi bila dah kahwin dengan dia buka pintu, hitam putih. Lagi soalan ni ada orang dia ada masalah penyakit sopak. Dia panggil dalam hadis sebut baras. Sopak. Sopak ni tu lah kita panggil panau tu putih tu kan, tompok-tompok. Jadi kulit dia hitam, jadi naik panau. Dia tu nak bagi putih, dia bagi panau penuh satu muka satu kali. Tapi rasanya pelik lah soalan ni kan. Tapi dah alang-alang tanya, kita jawab juga. Bagaimana dari segi hukum? Kalau hal tersebut menyebabkan mudarat pada diri dia, maka dilarang. Kerana sopak ataupun ni termasuk daripada satu bentuk penyakit. Maka kalau dia membiarkan dirinya dijangkiti penyakit dan berjangkit tanpa mengambil pendekatan untuk merawat, perbuatan itu dilarang. Kerana sengaja mencampakkan dirinya kepada lembah kebinasaan. Lepas tu dari segi hukum pula, dah haram tadi kita sebut tu. Lepas tu bagaimana pula? Adakah itu termasuk dalam penipuan? Tak, mana ada orang tertipu dengan sopak. Dan biasa sopak ni bukannya putih, dia tu macam orang yang putih asal tuan-tuan. Sebab kita soalan ni mungkin tak logik, tapi kita jawab. Sebab biasanya kalau sopak dia tak bersambung lah, jadi cantik, dia akan nampak juga tompok-tompok tu, dan sebenarnya dia buruk. Dia bukan menambahkan lagi cantik, dia menambahkan lagi buruk. Tapi kalau berlaku juga, kita dah sebut tadi, kalau itu sengaja dibiarkan sehingga mudarat bertambah penyakit, maka hukumnya haram. Wallahualam. Bukan haram sebab hitam putih tu, tapi sengaja membiarkan penyakit tadi berjangkit tanpa mengambil pendekatan berubat. Kalau kita sebagai contoh, selagi kita tak habis sembahyang qada, kita tak boleh sembahyang sunat yang tak berwaktu. Betul? Betul. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Soalan nanti. Dalam bab perbahasan orang yang masih ada qada yang wajib, kira Ramadan ke solat fardu ke, adakah dia dibenarkan untuk melakukan solat sunat ataupun puasa sunat? Maka dalam hal ini berlaku khilaf. Pandangan yang keras, yang ketat, dia kata tak boleh. Maknanya mesti selesai yang fardu dulu. Tapi pandangan ni tak kuat lah. Sebab apa? Kaedah dia kata al-fardu awla minan nafilah. Wajib lebih awla, lebih patut daripada yang sunat. Maka dia kata tak boleh buat yang sunat selagi yang fardu tak selesai. Rugi ya. Solat-solat sunat rawatib tak boleh buat. Kalau tarawih bulan Ramadan tak boleh buat. Itu pandangan pertama. Tapi pandangan ini saya sebut bahawa dia bukan pandangan yang rajih. Pandangan yang kedua, biar terbuka pula, dibenarkan untuk solat sunat. Apa-apa solat sunat, walaupun solat fardu masih belum selesai. Itu pandangan kedua. Pandangan yang ketiga, dibenarkan untuk mereka melakukan ibadat-ibadat yang sunat walaupun yang fardu masih belum selesai ditunaikan, dengan syarat mesti seiring. Maksud seiring apa? Yang fardu buat, yang qada buat, yang sunat pun buat. Qada buat, sunat buat. Qada buat, sunat buat. Maksudnya seiring benda itu berlaku. Bukannya yang sunat semua, yang qada sebulan tu sehari je qada, hari sunat.
Sebulan depan pula sehari je qada waktu sunat, ada tak boleh? Maka inilah pandangan yang rajih. Iaitu apa dia? Boleh sahaja dengan syarat mesti seiring yang qada dengan yang sunat. Allah. Ada ke? Ada. Hari ni kita balik pukul 10. Buat jambang, tanam jambang. Sama. Termasuk macam rambut. Kalau tanam, kalau tanam, contoh dia ni tak ada jambang, dia pun ambil rambut ni buat tanam bagi ada dilarang. Sebab ada sahabat yang mereka ni langsung tidak berjanggut. Dan benda yang dia nak apa dia? Kalau dia dikurniakan dengan satu perkara yang Allah kabulkan, dia nak supaya dia ini ada janggut. Tapi dia tak ada, dia tak buat, dia tak tanam. Menunjukkan bahawa kalaulah boleh tanam, tentu sahabat dan mereka kata tanam sebab janggut dia sunnah. Maka sama saja sebagaimana hukum menanam rambut. Cukuplah sekadar itu untuk malam ini. Yang baik datang kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kekurangan dan kelemahan daripada diri saya. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jikalah tuan-tuan, saya bila malam ni haram dan halal jadi janganlah kita suka-suka jiwa sesuai pemberian Allah bagi kita ya. Hingga Jepang nak gantikan semua dia, semua nikmat Allah bagi kita ya. Jadi tuan-tuan, insyaAllah pada besok kuliah kita akan disampaikan oleh Ustaz Omar Omar ya, di berada sama ya.